Assalamualaikum sahabat. Makruh melipatkan lengan bagi seseorang yang ingin solat, sama ada perbuatan itu di dalam solat atau sebelum masuk ke dalam solat. Ya ke? Jangan mandai. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang anggota, iaitu dahi, serta baginda SAW mengisyaratkan dengan tangan pada hidungnya, kedua tapak tangan, kedua lutut, hujung jari, kedua kaki, dan jangan menahan pakaian dan rambutnya. Faham? Oh, macam tu. Terima kasih sahabat atas ilmu yang diberi. Terima kasih. Siapa sahabat? Kau siapa?